Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani. Salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Ilahi, kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bertemu pada pagi yang dirahmati ini dalam majlis forum bersama saya selaku moderator Muhammad Ashraf Hakimi bin Muhammad Anwar. Semoga majlis forum ini diberkati dan di bawah keberkatannya. Hadirin sekalian, tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah bagaimana qudwah hasanah Rasulullah SAW boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, dalam keluarga serta hidup bermasyarakat. Sebelum saya memperkenalkan rakan panel saya yang berada di hadapan, mari saya menceritakan serba sedikit tentang tajuk kita pada hari ini dan pengenalannya tentang qudwah hasanah Rasulullah SAW. Qudwah hasanah iaitu sebuah frasa Arab yang memberi maksud contoh teladan yang baik, dan sebagai istilah mendalamnya, qudwah dari segi bahasa bermaksud contoh, teladan atau model, dan hasanah bermaksud perbuatan yang baik atau terpuji. Seperti yang kita sedia maklum, qudwah hasanah Rasulullah SAW ini memberikan sebuah pedoman yang baik dan berkualiti dalam membentuk kita sebagai seorang individu yang mampan dan terpuji akhlaknya. Baiklah, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai topik perbincangan kita pada hari ini, mari kita memperkenalkan dahulu sahabat kita, iaitu saudari Kasih Khadijah, yang merupakan satu-satunya panel kita pada hari ini. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, saya berada dalam kesihatan yang amat baik. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya saya dapat berada di sini untuk menjayakan lagi program kita pada hari ini. Alhamdulillah. Seterusnya, panel kedua kita iaitu saudari Farhah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih atas pertanyaan saudara yang penuh keprihatinan seperti itu. Sama-sama. Alhamdulillah. Tak lupa juga panel ketiga kita iaitu saudara Hilman. Apa khabar saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillah, saya khabar baik. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana memberikan nafas kepada saya untuk dapat hadir ke sidang forum ini. Alhamdulillah. Usai salam perkenalan kita dengan satu-satunya ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita pada hari ini, iaitu penganjuran sebuah forum yang bertemakan penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan persoalan kita ini kepada panel kita, iaitu saudari Kasih Khadijah, tentang bagaimana qudwah hasanah Rasulullah SAW boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, dalam keluarga serta hidup bermasyarakat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada soalan yang telah diberikan. Suka saya untuk memetik tentang keluarga berdasarkan qudwah hasanah Rasulullah untuk memastikan kita menjadi keluarga yang amatlah gembira dan akhirnya dapat bersama-sama ke jannah. Baiklah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang terbaik dalam institusi keluarga. Baginda bukan sahaja seorang pemimpin negara,
tetapi juga seorang suami dan ayah yang penuh dengan kasih sayang. Jika kita lihat, Rasulullah SAW sangat menghormati dan menghargai isteri-isteri baginda. Malah dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa Rasulullah SAW membantu melakukan kerja-kerja rumah seperti menjahit pakaian, memerah susu kambing dan menyapu rumah. Bayangkan, seorang pemimpin agung yang sibuk dengan urusan umatnya masih turut membantu keluarganya di rumah. Inilah akhlak yang patut kita semua contohi. Lebih-lebih lagi pada era kini yang kalau diikutkan, pihak suami hanya memberikan semua pekerjaan kepada pihak isteri, iaitu kaum Hawa. Dalam konteks hari ini, kedua hasanah ini boleh kita aplikasikan dengan memupuk semangat kerjasama dan saling membantu dalam keluarga. Contohnya, apabila di rumah, tidaklah kita hanya membenarkan isteri kita melakukan kerja-kerja rumah seperti memasak, menjual, menyidai pakaian atau sebagainya. Sebaliknya, sebagai seorang suami yang bertamadun dan bertauliah, kita perlulah memupuk akhlak mulia Rasulullah SAW ini dalam hati setiap manusia, iaitu dengan membahagikannya lagi tugasan-tugasan di rumah. Contohnya, saya ingin mempertengahkan seperti apabila kedua-duanya bekerja. Seperti yang kita tahu, pada era kini jarang sekali kita dengar tentang hanya seorang di rumah dan seorang lagi bekerja. Sebaliknya, pada era yang maju kini, kedua-duanya sekali akan pergi bekerja di luar dan agak sibuk apabila pulang di rumah. Oleh itu, kita perlulah memupuk akhlak Rasulullah dengan membahagikan tugas. Suami membasuh pinggan dan isteri pula akan memasak di rumah. Seorang suami janganlah menganggap kerja rumah itu hanya tanggungjawab isteri semata-mata. Bahkan, ia satu peluang untuk menzahirkan kasih sayang dalam keluarga. Dengan itu juga, anak-anak juga boleh mencontohi akhlak Rasulullah SAW ini dengan mentaati ibu bapa, bercakap dengan sopan serta sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Jika nilai ini diterapkan, keluarga akan menjadi institusi yang harmoni, penuh dengan kasih sayang dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, di sini juga saya ingin mempertengahkan tentang cara untuk mendidik anak-anak, iaitu Rasulullah SAW juga mendidik anak-anak dengan penuh hikmah. Baginda tidak pernah bersikap kasar, sebaliknya menegur dengan penuh kelembutan. Misalnya, apabila Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma daripada harta sedekah, baginda Rasulullah SAW segera menegur dengan lembut bahawa ia tidak halal untuk keluarganya. Daripada situ, kita belajar mendidik keluarga perlulah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dan kita tidaklah boleh terus memarahi tentang tindakan yang dilakukan. Suka saya ingatkan, iaitu bencilah tindakan dan janganlah benci kepada seseorang itu. Kita juga sebagai ibu bapa atau anak boleh mencontohi cara baginda mendidik dan membimbing keluarga agar keluarga ini menjadi medan yang mulia dan menjadi tempat pertama asuhan bagi melahirkan lagi generasi-generasi yang penuh dengan ilmu dan juga adab. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah, perkongsian yang menarik oleh saudari Kasih. Terima kasih saudari. Seterusnya, saudari Farhah boleh mengulas lebih lanjut berkenaan bagaimana kedua hasanah Rasulullah SAW boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, dalam keluarga serta hidup bermasyarakat ini. Baiklah, terima kasih atas budi bicara serta pendapat yang bernas daripada saudari Kasih. Tidak dapat dinafikan bahawa Rasulullah SAW telah menjadikan dirinya sebagai suri teladan dalam umat Islam bagi menjaga keterampilan akhlaknya sehingga diredai Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebelum kita mendalami topik ini, marilah kita bermesra juga tentang apakah itu qudwah hasanah dan berkaitannya dengan Rasulullah SAW. Apakah yang dapat didefinisikan berdasarkan qudwah hasanah ini? Qudwah hasanah merupakan teladan, contoh dan pencetus aspirasi kepada masyarakat dan orang lain. Sebagai umat Islam, kita memang tidak boleh dapat menafikan bahawa Rasulullah SAW merupakan seorang individu yang merupakan suri teladan yang terbaik sepanjang zaman untuk kita contohi. Terutamanya bagaimana baginda menghadapi ujian daripada Allah, keprihatinan, kepribadian dan sikap empati yang adil baginda dan akhirnya kepemimpinan yang unggul berdasarkan sirah Islam ini. Hal ini wajar kita menitik beratkan terutamanya mencontohi kepribadian Rasulullah SAW ini. Seperti yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang jelas menyatakan, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak mungkin semasa menempuhi masa susah dan senang. Baiklah, rentetan daripada itu, Al-Quran menyatakan bahawa umat Islam yang mampu keredaan Allah di dunia ini perlulah mengikuti contoh kepribadian baginda Rasulullah SAW ini, kerana ayat ini menjelaskan baginda memiliki insaniah yang terbaik. Oleh itu, Al-Quran menerapkan agar umat Islam mengaplikasikan pedoman dan contoh yang diambil oleh sikap Rasulullah SAW ini dalam kehidupan seharian kita sendiri, dari aspek keluarga serta hidup bersama masyarakat. Yang pertama, antara sikap yang kita boleh mengambil contoh ialah sikap wasatiyah. Apakah itu sikap wasatiyah? Sikap wasatiyah ini dimaksudkan dengan satu pendekatan yang cemerlang tentang yang bersederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam segala aspek kehidupan termasuk ibadah, akhlak dan urusan duniawi dan ukhrawi. Sikap wasatiyah ini menekankan keseimbangan antara tuntutan agama, tanggungjawab fardu ain iaitu tanggungjawab yang menjadi kewajipan ke atas individu, dan fardu kifayah iaitu tanggungjawab bersama masyarakat, serta tidak menafikan tanggungjawab terhadap kehidupan dunia dan di akhirat. Sebagai umat Islam, kita perlu menegaskan sikap wasatiyah ini sebagai salah satu kaedah yang efektif untuk mengaplikasikan qudwah hasanah ini. Rasulullah SAW sering berpegang bersama sikap mulia wasatiyah ini kerana apa? Kerana baginda menjadikan sikap wasatiyah ini untuk menjadikan sebuah contoh bagi umat Islam untuk mengambil pedoman. Antaranya ialah seorang Muslim haruslah melaksanakan ibadah yang dengan tekun dan konsisten. Kita juga perlu sentiasa mengejar untuk mendapatkan keredaan dan ketakwaan Allah SWT dalam pelbagai bentuk, sebagai berzikir, menunaikan solat fardu ain, membaca Al-Quran dan menghindari maksiat. Namun begitu, dalam usaha mempertingkatkan amalan peribadi dan hubungan kita bersama Allah SWT ini juga, kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh mengabaikan juga tanggungjawab sosial kita yang tergolong dalam kategori fardu kifayah. Antara contoh tanggungjawab ini termasuklah menjaga kebajikan rakyat, membantu golongan yang memerlukan, serta menyumbang dalam usaha membangunkan kebajikan masyarakat. Hal ini kerana sebagai umat Islam yang mencontohi Rasulullah SAW, baginda bukan sahaja melaksanakan tanggungjawab dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, namun baginda juga bersosial bersama sahabat, keluarga serta masyarakat. Sikap keseimbangan daripada baginda ini mencerminkan kefahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Ini kerana sikap keseimbangan daripada baginda ini mencerminkan kefahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Ini kerana Islam tidak menggalakkan umatnya untuk mengasingkan dirinya hanyalah untuk semata-mata untuk beribadah bersama Allah. Namun Islam juga menggalakkan umatnya untuk tidak mengasingkan dirinya sepenuhnya, namun menganjur kehidupan yang seimbang antara keperluan rohani, tanggungjawab dan sosial.
Dengan mengamalkan wasatiyah, kita mampu menjadi individu yang bukan sahaja taat kepada perintah Allah, tapi juga peka terhadap keperluan masyarakat sekali. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Farhah atas perbincangan yang hebat dan bernas itu. Saya menjemput pula ahli panel ketiga, Saudara Hilman, untuk memberi pendapat. Saudara, berkenaan topik ini. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ashraf Hakimi. Hari ini saya ingin berkongsi tentang kedua hasanah Rasulullah dalam membina keluarga dan masyarakat. Rasulullah adalah teladan yang terbaik, bukan sahaja dalam soal ibadah tetapi juga akidah dan juga akhlak. Begitu juga dengan aspek kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Rasulullah sebagai contoh dalam institusi keluarga. Rasulullah adalah teladan yang terbaik sebagai suami, ayah dan datuk. Baginda bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Kata-kata ini menunjukkan bahawa kebaikan seseorang bukan sahaja diukur pada ibadah atau ilmu, tetapi juga bagaimana dia melayani keluarganya. Rasulullah sendiri menunjukkan kasih sayang yang tinggi terhadap keluarganya. Sebagai contoh, baginda mencium cucunya iaitu Hasan dan Husain. Ada sahabat yang heran lalu menegur, tetapi Rasulullah menjawab dengan tegas, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ini menunjukkan bahawa kasih sayang dalam keluarga adalah asas kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, baginda juga membantu kerja rumah. Diceritakan bahawa Rasulullah pernah menjahit pakaian sendiri, memerah susu kambing dan membantu isteri-isterinya. Walaupun baginda seorang Nabi dan pemimpin negara, baginda tetap merendah diri dan ringan tulang di rumah. Baginda juga sangat adil kepada isteri-isterinya. Rasulullah tidak pernah memilih kasih, sebaliknya memberikan hak dan nafkah dengan seimbang dan secara adil. Dalam aspek pendidikan anak, baginda mendidik dengan hikmah dan teladan, bukan dengan kekerasan. Baginda juga mendoakan kebaikan anak-anaknya dan menjadi contoh melalui amalan baik yang dilakukan olehnya. Apa yang kita boleh aplikasikan pada kehidupan hari ini ialah suami isteri boleh mencontohi Rasulullah dengan saling membantu dalam kerja rumah. Apabila suami membantu isteri, beban keluarga menjadi lebih ringan dan kasih sayang serta semakin kukuh. Sebagai contoh, seseorang suami itu boleh membantu isterinya memasak di dapur atau membasuh baju serta melipat kain. Ini dapat meringankan beban isterinya dan sebagainya. Suami juga mesti berlaku adil, tidak boleh pilih kasih antara anak-anak. Semua anak berhak mendapat kasih sayang sama. Ibu bapa pula perlulah mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan menggunakan nasihat, bukan dengan kekerasan. Pendidikan agama dihidupkan melalui solat berjemaah dan bacaan Al-Quran bersama. Ibu bapa bolehlah mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian dengan solat bersama-sama apabila tiba waktunya. Komunikasi lemah lembut dalam keluarga akan membentuk anak-anak yang berakhlak mulia. Jika kedua Rasulullah ini diterapkan, keluarga akan lebih harmoni, anak-anak lebih terpelihara daripada gejala sosial, dan akhirnya lahirlah generasi baru yang lebih beriman dan berakhlak mulia. Seterusnya, selain teladan dalam keluarga, Rasulullah juga adalah teladan agung dalam membina masyarakat. Baginda bukan sekadar pemimpin keluarga, malah pemimpin negara. Baginda juga berjaya menyatukan pelbagai kabilah, kaum dan agama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berbilang kaum, supaya kamu saling mengenali. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam menekankan perpaduan dan toleransi dalam masyarakat. Rasulullah menghidupkan ajaran ini melalui kepimpinan baginda. Sebagai contoh, baginda terkenal sebagai pemimpin yang adil dan tulus. Kisah penyelesaian pertingkatan Hajarul Aswad membuktikan kebijaksanaan baginda.
Semua kabilah Quraisy mahu meletakkan batu itu, lalu hampir terjadi perbalahan. Rasulullah lah yang mencadangkan agar batu itu diletakkan di atas selai kain. Lalu setiap ketua kabilah memegang kain itu bersama-sama di setiap penjuru, dan baginda sendiri meletakkan batu ke tempatnya. Dengan cara ini semua pihak berpuas hati. Ini menunjukkan keadilan. Seterusnya, Rasulullah juga sangat prihatin terhadap fakir miskin. Baginda sering mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Baginda mengajar masyarakat supaya saling bantu-membantu, bersedekah dan menjaga golongan lemah. Dalam aspek perpaduan pula, Rasulullah memimpin masyarakat majmuk di Madinah melalui piagam Madinah. Piagam ini menjadi asas kepada kehidupan damai antara Muslim, Yahudi dan kabilah lain. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah mampu menyatukan masyarakat yang berbeza agama dan berbeza kaum dan budaya. Baginda juga melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dengan penuh hikmah, bukan dengan kekerasan. Rasulullah mengajar bahawa cara menegur orang lain dengan cara yang lemah lembut dan penuh hikmah agar hati mereka terbuka dan tidak memberontak. Selain itu, Rasulullah juga mengamalkan kerjasama dan gotong royong. Baginda sendiri turun padang membantu membina Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin mesti bersama-sama bekerja dengan rakyat, bukan hanya memberi arahan. Apa yang kita boleh aplikasikan dalam masyarakat hari ini adalah pemimpin negara perlulah mencontohi Rasulullah dengan berlaku adil, telus dan saksama, serta menolak rasuah dan mengutamakan kebajikan rakyat. Masyarakat pula boleh mencontohi Rasulullah dengan menghidupkan budaya gotong royong, saling menghormati jiran tetangga, tidak kira agama, budaya, bangsa dan sebagainya, serta mengekalkan toleransi antara satu sama lain. Golongan pelajar juga boleh memainkan peranan sebagai contoh, menyertai kerja sukarelawan yang membantu mereka yang susah, menjadi ejen perpaduan dan menggunakan media sosial untuk menyampaikan mesej yang baik. Jika nilai kedua Rasulullah ini diamalkan, masyarakat akan menjadi lebih aman, bersatu padu dan harmoni. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Baiklah, terima kasih. Saya amat setuju dengan pendapat saudara. Dan maka berakhirlah pusingan pertama kita bagi majlis forum ini. Kita akan teruskan lagi dengan pusingan kedua dalam menelusuri sebuah topik qudwah hasanah Rasulullah SAW ini lagi. Baiklah, saya menjemput saudari Kasih untuk meneruskan pendapatnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada para hadirin yang sanggup hadir pada hari ini bagi memeriahkan lagi program kita pada hari ini. Pertama sekali, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu yang penuh barakah pada hari ini. Selawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insan agung yang menjadi teladan terbaik buat umat manusia. Hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyebut tentang kebersihan, pasti terlintas di fikiran kita tentang kesihatan, penampilan diri serta keselesaan hidup. Namun dalam Islam, kebersihan lebih lagi daripada itu. Kebersihan adalah manifestasi iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, "At-turtu syatul iman," yang bermaksud kebersihan itu sebahagian daripada iman. Riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa kebersihan bukan perkara yang kecil. Sebaliknya, ia sebahagian daripada tanda kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya menceritakan lebih lanjut lagi tentang adab dan akhlak yang Nabi Muhammad SAW selalu lakukan dalam aspek kebersihan ini. Yang pertama, baginda selalu bersiwak, iaitu penjagaan mulut dan gigi. Antara sunnah kebersihan yang paling utama yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ialah bersiwak, atau lebih dikenali sebagai menggosok gigi lah pada hari ini, hadirin sekalian. Baginda amat menganjurkan
dan amat menggalakkan umatnya untuk melakukannya. Dalam sebuah hadis, baginda pernah bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak solat." Riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, mengapakah Rasulullah menekankan siwak? Kerana mulut ialah pintu utama ibadah. Di situlah kita membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan menunaikan solat. Bayangkan, kalau mulut berbau, kita sendiri tidak selesa, apatah lagi ketika beribadah. Hari ini, sunnah ini boleh kita hidupkan dengan menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Bahkan, kajian sains juga membuktikan kebersihan mulut mencegah penyakit gusi, bau mulut dan jangkitan. Baiklah hadirin yang saya sayangi, seterusnya perkara yang boleh dilakukan bagi memupuk lagi akhlak baginda adalah dengan memotong kuku dan menghilangkan bulu. Rasulullah SAW menekankan amalan memotong kuku serta mencukur. Perkara ini mungkin nampak kecil, tetapi sebenarnya sangat penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, baginda menetapkan tempoh maksimum 40 hari untuk tidak dibiarkan. Baiklah, saya pergi ke isu yang seterusnya. Kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam perlulah mandi Jumaat dan berwangi-wangian. Mandi pada hari Jumaat adalah sangat dituntut bagi setiap orang yang balik. Mandi ini bukan sekadar membersihkan diri, tetapi juga persediaan rohani untuk menghadiri solat Jumaat, lebih-lebih lagi kepada kaum Adam. Baginda turut menganjurkan untuk kita memakai pakaian bersih dan memakai wangi-wangian. Namun, kepada kaum wanita, tidaklah kita boleh berlebih-lebihan. Sebaliknya, hanya pakai kepada diri sendiri untuk menghilangkan bau sahaja. Hal ini memberi pengajaran bahawa kebersihan diri juga tanda kita menghormati orang di sekeliling. Hari ini, kalau kita ke masjid dengan pakaian yang bersih, harum dan tubuh segar, bukan sahaja kita dapat merasakan keyakinan diri, malah orang lain yang berada di sekeliling juga turut akan selesa untuk beribadah bersama-sama. Seterusnya, selain daripada wangi-wangian, pakaian itu sendiri juga perlulah dijaga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat 4, "Dan pakaianmu maka bersihkanlah." Rasulullah SAW sentiasa berpakaian bersih, kemas dan wangi. Walaupun baginda hidup secara bersederhana, baginda tidak pernah membiarkan pakaian baginda kotor ataupun berbau. Ini menunjukkan bahawa penampilan luaran juga mencerminkan akhlak untuk menjadi seorang Muslim yang berjaya dan menjadi teladan kepada orang lain. Hari ini, kita juga digalakkan berpakaian kemas, bukan kerana ingin menunjuk, tapi kerana ia sunnah dan mencerminkan identiti Islam yang indah. Secara tidak langsung, agama lain yang melihat agama Islam juga akan turut terpesona dan turut mendapatkan, akan berasa ingin lebih tahu lagi tentang apakah itu agama Islam, kenapakah mereka sangat menjaga kebersihan, kenapakah kekemasan itu menjadi salah satu yang perlu diutamakan dalam umat itu sendiri. Seterusnya, selain kebersihan diri juga, kebersihan tempat tinggal dan rumah juga perlulah menjadi sesuatu yang diutamakan. Selain menjaga diri, Rasulullah SAW juga akan memastikan kebersihan rumahnya berada dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Baginda tidak suka rumah yang kotor atau bersepah. Bahkan baginda menggalakkan umatnya untuk menyingkirkan sarang-sarang ataupun kotor-kotoran dan memastikan rumah sentiasa teratur. Bagi kepada hadirin sekalian yang kini kita berada dalam kehidupan yang moden, kebersihan rumah sangat penting kerana ia akan dapat mengelakkan penyakit. Pada zaman yang era-era moden dan penuh dengan pancaroba ini, terlalu banyak penyakit yang timbul kerana tidak menjaga kebersihan. Hadirin juga tentulah kita semua trauma tentang apa yang berlaku
pada tahun sebelum ini, iaitu pada tahun 2020, iaitu berlakunya COVID dan penyebaran COVID-19 atau lebih dikenali sebagai coronavirus, yang pada asalnya pun datang penyakit itu kerana tidak menjaga kebersihan di kawasan tersebut. Oleh itu, kita perlulah menjaga kawasan tempat tinggal bagi memastikan tidak ada penyakit-penyakit yang boleh datang. Begitu juga seperti menjaga kebersihan bagi mengelakkan datangnya penyakit denggi. Seterusnya, Rasulullah SAW juga menekankan tentang adab dan kebersihan ketika menunaikan hajat. Rasulullah SAW mengajar umatnya untuk masuk ke tandas dengan menggunakan kaki kiri, dan sebelum itu membaca doa dahulu untuk memastikan kebersihan diri dan kebersihan apa sahaja yang berada di dalam bagi tidak merosakkan diri kita. Hari ini kita mungkin menggunakan tandas moden, tapi prinsip kebersihan itu tetap sama. Jangan tinggalkan najis, jangan biarkan bau yang tidak yang mengganggu orang lain dan mengganggu orang yang seterusnya ingin menggunakannya. Dan kita perlu pastikan kebersihan tandas itu terjaga bagi memastikan identiti kita sebagai umat Islam terjaga. Bukan itu sahaja hadirin sekalian, saya ingin mengetengahkan juga kepada wudu, iaitu wudu itu sendiri merupakan simbol kebersihan kepada umat Islam. Satu lagi sunnah yang sangat penting adalah wudu bukan hanya syarat sah solat, tapi juga merupakan cara untuk kita menjaga kebersihan. Jadi di sini saya ingin mengajak hadirin sekalian beramai-ramai untuk apa kata kita menjaga wuduk daripada pagi sehingga malam. Bermaksud kita dapat menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang kotor. Dengan berwuduk kita dapat membasuh muka, dengan membasuh tangan, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengusap kepala dan membasuh kaki. Okey, itu semua yang saya beritahu sebentar tadi merupakan cara-cara untuk wuduk. Kajian moden juga menunjukkan bahawa amalan wuduk ini sebenarnya membantu menjaga kesihatan kita daripada aspek kulit, mata, mulut dan sistem pernafasan. Maka jelaslah hadirin sekalian bahawa setiap amalan yang Rasulullah SAW ini bukan sahaja berfungsi sebagai ibadah, malah membantu kita untuk menjaga kebersihan diri dan mengelakkan daripada datangnya penyakit-penyakit yang boleh membawa kepada perkara yang negatif dan lebih teruk lagi. Hadirin yang saya muliakan, perlu juga saya ingatkan bahawa kebersihan bukan hanya kepada luaran semata-mata. Malah Rasulullah SAW menekankan juga kebersihan dalaman, iaitu hati dan jiwa. Baginda mengajarkan umatnya supaya menjauhi sifat hasad, dengki, takbur dan riak, kerana semua itu mengotorkan jiwa. Kebersihan hati akan terpancar pada akhlak dan perbuatan seseorang jika hati bersih, tutur katanya lembut, wajahnya tenang dan tindakannya membawa manfaat kepada orang lain. Hadirin yang saya kasihi sekalian, saya ingin menasihati kita dan diri saya sendiri untuk bersama-samalah kita pandangkan diri sendiri, elakkan daripada perkara-perkara negatif, sentiasa menyelubungi hati dan fikiran kita. Sentiasalah berfikir positif terhadap seseorang itu, walaupun seseorang itu memancarkan aura negatif mereka. Jadi sebagai kesimpulan saya, marilah kita renungkan kembali semua aspek yang saya baru saja bentangkan sebentar tadi. Rasulullah SAW telah menunjukkan teladan terbaik dalam soal kebersihan, sama ada kebersihan diri, pakaian, rumah, persekitaran, malah juga kebersihan rohani. Kita sebagai umat yang masih berada di bumi ini perlulah menghidupkan sunnah ini dalam kehidupan seharian.
Gosoklah gigi, potonglah kuku, mandilah dengan teratur, jagalah pakaian, bersihkan rumah, amalkan adab ditandas dan sentiasalah berwuduk. Semua ini bukan sahaja membuatkan hidup kita lebih sihat dan selesa, tapi juga membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan mengamalkan sunnah kebersihan Rasulullah SAW itu, kita menjadi umat yang sihat tubuh badan, bersih jiwa dan menjadi teladan kepada semua orang di bumi ini. Sekian itu sahaja pandangan saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama kita, iaitu saudari Fasid. Kita dengarkan pula pendapat ahli lain, iaitu daripada ahli panel kedua. Silakan saudari Farhah. Baiklah, terima kasih atas pendapat daripada saudari Kasih atas pendapat yang berkualiti itu. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, seperti yang dijelaskan oleh panel Hilman, jelas bahawa Rasulullah SAW merupakan seorang individu yang berkasih sayang kepada keluarganya. Jadi kita sebagai umat Islam, apakah peranan kita untuk mencontohi sifat-sifat baik Rasulullah ini? Sebagai contohnya, kita perlulah bersikap mulia bersama keluarga. Sebagai umat Islam, agama Islam sudah mengajar umatnya agar sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain. Agama Islam juga menyokong setiap perkara yang mewujudkan sifat berkasih sayang sesama manusia serta menegaskan kita sebagai individu untuk mempunyai sikap kasih sayang bersama keluarga sebagaimana Rasulullah SAW dikenali sebagai seorang yang penyayang kepada kanak-kanak dan cucu bagindanya. Pernahkah hadirin dan hadirat mendengar suatu kisah yang diteladani sejak dahulu lagi? Rasulullah SAW pernah menunaikan solat ibadatnya di sebuah tempat. Namun cucunya pula pada waktu yang sama sedang bermain-main di sekitar baginda. Namun baginda tidak pernah memarahi, terutamanya apabila cucu baginda itu mula memanjat di belakang badan baginda apabila baginda merukuk. Seterusnya, apakah reaksi baginda apabila cucunya apabila berkelakuan tersebut? Baginda tidak pernah berkasar serta menolak cucu bagindanya. Namun, baginda membiarkan cucunya untuk bermain sahaja. Oleh hal demikian ini, Rasulullah SAW dikenali sebagai seorang yang lembut, penyayang, terutamanya kepada kanak-kanak. Seperti contohnya, Rasulullah ini tidak pernah berkasar serta baginda dikenali sebagai seorang yang lemah lembut serta memeluk dan menunjukkan kasih sayang terhadap mereka lagi. Malah baginda tidak sesekali pernah menunjukkan perbuatan yang negatif terhadap masyarakat pada setiap lapisan umur. Perbuatan mulia ini perlulah dicontohi oleh kita, terutamanya umat Islam, daripada kita agar berupaya menanam sikap kasih sayang yang mendalam bersama kanak-kanak, terutamanya keluarga kita, iaitu adik-beradik, cucu dan anak-anak kita. Bukan sahaja kita dapat mencontohi sifat Rasulullah ini, namun persepsi kanak-kanak dan kanak-kanak yang muda ini bukan sahaja apabila kita menteladani sikap Rasulullah ini, kita dapat menjadi seorang individu yang baik. Namun persepsi kanak-kanak yang muda ini dapat berubah menjadi sebuah yang positif. Terutamanya apabila kita bersifat lemah lembut dan berkasih sayang terhadap keluarga kita sendiri seperti adik-beradik, cucu dan anak-anak kita. Bukan itu saja, sifat penyayang yang kita boleh contohi daripada baginda akan meningkatkan perasaan keprihatinan terhadap masyarakat sekeliling kita dari aspek kekeluargaan. Bukan sahaja keluarga kita, namun kita juga meningkatkan sikap keprihatinan itu terhadap masyarakat sekeliling kita yang bukan keluarga kita, terutamanya macam rakan-rakan, saudara dan sebagainya. Sikap ini bukan sahaja memperkukuhkan ikatan kasih dalam keluarga, malah membina masyarakat yang sejahtera dan beradab.
Oleh itu kita perlulah meneladani baginda dalam mempraktikkan kasih sayang dan kelembutan dalam setiap aspek kehidupan demi mencapai keberkatan dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Jika saya hendak merumuskan segala pendapat saya pada hari ini, qudwah hasanah ini bukan sahaja menekankan kita untuk meneladani kepribadian mulia Rasulullah SAW. Namun qudwah hasanah ini juga membantu kita untuk menjadi seorang individu yang berkualiti dan bertanggungjawab. Sebagai umat Islam, kita haruslah meletakkan daya usaha yang efektif dan usaha yang konsisten dalam mencapai keunggulan sebuah masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Baiklah, itu saja bagi saya. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Baiklah. Terima kasih Saudari Fathah atas pendapat yang menarik sebentar tadi. Saya persilakan pula Saudara Hilman Terima kasih untuk memberi pendapat Darul Muslim. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita membicarakan perhayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana pribadi Rasulullah dapat dijadikan contoh melalui akidah, ibadah dan juga akhlak. Rasulullah boleh dijadikan contoh untuk membentuk manusia yang baik dari segi akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingati Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah bukan sekadar seorang Nabi, tetapi baginda juga adalah seorang model hidup sepanjang zaman. Seterusnya, akhlak pribadi Rasulullah SAW. Antara kedua utama Rasulullah ialah akhlak pribadi baginda. Baginda sangat jujur sehingga sebelum diutus menjadi Nabi pun baginda digelar seorang Al-Amin, iaitu ia dipercayai. Bayangkan dalam masyarakat Quraisy yang penuh dengan penipuan dan kezaliman, Rasulullah tetap jujur sehingga semua orang percaya dengan amanah baginda. Sifat amanah baginda juga luar biasa. Walaupun ditentang oleh orang Quraisy, baginda tetap menjaga amanah. Sebagai contoh, baginda menjaga barang simpanan orang Quraisy dengan penuh tanggungjawab walaupun ditentang oleh orang Quraisy. Dalam peristiwa di Taif, baginda dihina, dicaci dan dilempar batu sehingga berdarah kepalanya. Tetapi baginda tidak membalas, malah berdoa agar mereka diberi hidayah. Begitu juga sifat tawaduk baginda. Walaupun pemimpin agung, baginda tetap duduk makan bersama-sama dengan memakai pakaian sederhana dan tidak pernah sombong dalam hidupnya. Imam Al-Ghazali menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahawa akhlak Rasulullah adalah kemuncak kesempurnaan moral insan. Baginda bukan sahaja bercakap tentang itu, tetapi baginda juga bercakap tentang akhlak, menunjukkan contoh secara praktikal. Jika individu Muslim mencontohi akhlak ini, maka akan lahir manusia yang jujur, amanah dan tawaduk dalam setiap urusan. Seterusnya, pengurusan masa dan disiplin. Rasulullah juga mengajar kita disiplin masa. Baginda membahagikan masa dengan seimbang antara ibadah, dakwah, keluarga dan juga rehat. Solat tepat waktu adalah asas disiplin ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebut amalan yang paling disukai oleh Allah ialah solat tepat pada solat awal pada waktunya. Bayangkan Rasulullah yang memimpin negara, memimpin tentera dan mendidik umat masih menjaga solat tepat pada waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengurusan masa dalam kehidupan seharian. Hari ini, ramai pelajar dan pekerja gagal mengurus masa. Ada yang leka dengan gadget hingga lalai solat, ada juga yang menangguh kerja sehingga menimbulkan tekanan. Jika kita mencontohi Rasulullah, kita akan menjadikan solat sebagai paksi di disiplin dan semua urusan lain akan tersusun dengan lebih baik. Selain itu, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga menjadi lebih erat. Hubungan Rasulullah dengan Allah sangat mendalam.
Baginda menjadikan solat, doa dan zikir sebagai tiang kehidupan. Baginda solat malam sehingga bengkak kaki baginda kerana terlalu khusyuk. Apabila ditanya mengapa bersusah payah sedangkan baginda maksud, baginda menjawab, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Inilah bukti bahawa hubungan dengan Allah adalah asas ketenangan jiwa. Dalam konteks hari ini, ramai individu yang menghadapi tekanan hidup, pelajar dengan tekanan akademik, kerja dengan beban kerjanya, malah remaja dengan masalah sosial. Jalan keluarnya ialah kembali mencontohi Rasulullah dengan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti berdoa dan solat dan sebagainya. Doa adalah senjata orang mukmin, seperti yang disebut dalam hadis riwayat Al-Hakim. Zikir dan doa boleh menenangkan hati sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Seterusnya, satu lagi teladan besar Rasulullah ialah pengurusan emosi. Baginda tidak cepat marah, malah sabar dengan provokasi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebut, orang kuat bukanlah orang yang menang dari gusti, tetapi orang yang mampu menahan marah. Contohnya dalam peristiwa Fathu Makkah, baginda memaafkan musuh-musuh Quraisy walaupun mereka menindas dan menyakiti baginda. Sifat ini mengajar bahawa kekuatan sebenar bukanlah fizikal, tetapi kemampuan mengawal emosi. Aplikasi yang pada masa kini sangat jelas. Dalam media sosial, ramai orang cepat marah, cepat melantah dan membalas dengan kata-kata yang kesan. Akibatnya timbullah fitnah, perpecahan dan permusuhan. Jika kita mencontohi Rasulullah, kita akan belajar untuk bersabar, menahan marah, memilih kata-kata yang baik atau diam saja jika tidak mampu. Aplikasi nyata dalam kehidupan hari ini ialah sebagai pelajar kita perlu mencontohi Rasulullah dengan menjaga disiplin semasa belajar, solat tepat pada waktu dan jujur dalam setiap tugasan. Sebagai contoh, ketika menghadapi peperiksaan, kita perlulah jujur dan tidak menidu. Selain itu, sebagai pekerja, kita boleh mencontohi Rasulullah dengan amanah dalam kerja, tidak mengambil kesempatan dan tidak mengamalkan amalan rasuah, serta menolak pelbagai unsur rasuah kerana ianya tidak baik. Sebagai pemimpin kecil seperti ketua kelas juga atau organisasi, kita perlu mencontohi sifat adil Rasulullah, tidak memilih kasih, sabar dan bijak membuat keputusan, serta berakhlak mulia dalam memimpin. Jika dilihat pada realiti semasa di Malaysia, kita berdepan dengan isu pelajar, hilang disiplin, pekerja yang culas dan pemimpin yang tidak telus. Semua ini berpunca daripada kegagalan menghayati kedua Rasulullah pada tahap individu. Malah, jika setiap individu itu benar-benar mengamalkan kedua Rasulullah SAW, beliau akan menjadi jujur, amanah, sabar, disiplin dan menjaga hubungan dengan Allah dengan lebih erat. InsyaAllah akan terbinanya masyarakat yang lebih baik. Kesimpulannya, kedua Rasulullah SAW dalam kehidupan individu adalah asas penting kepada pembinaan insan yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Individu yang mencontohi baginda akan lahir sebagai manusia yang berkualiti, mampu mengurus masa, mengawal emosi dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta menampilkan akhlak mulia. Inilah asas kepada keluarga dan masyarakat yang harmoni serta individu yang berjaya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Saudara Hilman. Diharapkan para hadirin dapat mengambil iktibar daripada pendapat dan rumusan tersebut. Bunga redap di atas para anak dusun pasang berita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dengan itu saya menutup kata akhir saya dengan ucapan terima kasih dan salam kemaafan kepada hadirin sekalian atas serba kekurangan kami. Lantas menutupkan akhir kata, saya memohon mengakhiri kata saya ini selanjutnya untuk mengundur diri dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau aku edit video jadi slow.